Hai tuan-puan, hari ni saya nak kongsi kisah seorang suri rumah yang telah berjaya ada simpanan emas. Tuan-puan, kita sudah maklum bahawa suri rumah tidak bekerja di luar sana ataupun mungkin bekerja secara online. Jadi tuan-puan, daripada duit nafkah ataupun pendapatan daripada affiliate dan lain-lain lagi, suri rumah tersebut berjaya menabung. Siapakah beliau? Yang saya maksudkan ini adalah Puan Nur Suaidah Bachok. Tuan-puan, bayangkan tuan-puan, seorang suri rumah telah mula menyimpan pada Januari 2021 sampai Jun 2021 berjaya saving 5 dinar emas. Jadi tuan-puan, anggaran pada masa itu adalah 5,700. Kalau simpan duit, Puan Suaidah kata, rasa-rasanya memang tak nampak dah. Jadi kepada suri rumah yang ada di luar sana, nak sama-sama berjaya dalam simpanan emas, boleh mula simpan dalam account Gap secara sikit-sikit, iaitu minimum 100 sahaja ataupun 1 gram. Jom hubungi saya ataupun isi beg biru untuk bimbingan lanjut simpan emas di account Gap Public Gold di bawah bimbingan saya.